Salam bahagia dan salam sejahtera bersama-sama saya, Cikgu Richard Ignasi, untuk melihat panduan menjawab soalan pemahaman umum. Baiklah, berikut merupakan format soalan 6 pemahaman umum. Soalan 6 pemahaman umum dikemukakan dalam kertas 2 bahagian B. Sebanyak 12 hingga 13 markah diperuntukkan. Murid dikehendaki menjawab 4 soalan yang dikemukakan. Berikut pula ditunjukkan contoh set soalan pemahaman umum. Berikut ialah arahan yang perlu dibaca oleh murid sebelum membaca petikan di bawah. Baca bahan 1 dan bahan 2 yang diberikan dengan telitinya. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Dipaparkan bahan 1 yang mengandungi 1 perenggan petikan. Berikut pula ditunjukkan bahan 2 yang juga merupakan sebahagian daripada petikan. Baiklah, sama-sama kita melihat panduan menjawab soalan yang pertama. Soalan pertama ini berbentuk kefahaman, sama ada murid perlu mencari maksud rangkai kata atau mendapatkan maklumat berdasarkan bahan. Sebanyak 2 markah diperuntukkan. Murid perlu mengenal pasti maksud sinonim berdasarkan perkataan atau mendapatkan jawapan berdasarkan bahan. Murid perlu menulis jawapan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Berikut pula ditunjukkan contoh soalan yang pertama. Berdasarkan bahan 2, berikan maksud rangkai kata kerjasama yang utuh. Kerjasama yang utuh. Frasa ini perlu diberikan sinonim. Maka jawapan yang perlu ditulis menggunakan ayat yang gramatis. Berdasarkan bahan 2, rangkai kata kerjasama yang utuh bermaksud sokongan yang padu. Murid diingatkan agar menukarkan perkataan tersebut kepada maksud yang sinonim. Berikut pula panduan menjawab soalan yang kedua. Sebanyak 3 markah diperuntukkan bagi soalan kurungan 2. Murid perlu mengenal pasti kata kunci soalan atau kehendak soalan dengan betul. Cari jawapan sekurang-kurangnya 2 atau 3 isi daripada bahan 1 dan juga bahan 2. Berikut pula soalan 2 yang membawa 3 markah. Dengan merujuk bahan 1 dan bahan 2, terdapat pelbagai kebaikan caruman perkeso kepada pekerja dan waris. Nyatakan kebaikan tersebut. 3 markah. Murid diingatkan agar menulis jawapan mengikut bahan 1 dan diikuti dengan bahan 2. Contohnya, dengan merujuk bahan 1, kebaikan caruman perkeso kepada pekerja ialah teruskan isi 1, gunakan penanda wacana untuk menyambung isi kedua, selain itu untuk isi ketiga. Setelah habis menjawab jawapan daripada bahan 1, jawapan anda perlu diteruskan dengan bahan 2. Maka ayat penyambungnya ialah dengan merujuk bahan 2, kebaikan caruman perkeso kepada waris ialah. Sambung jawapan anda dengan isi yang dipetik daripada bahan 2. Gunakan penanda wacana yang sesuai jika mempunyai isi lebih daripada 2. Berikut pula ditunjukkan langkah-langkah untuk menjawab soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga merupakan soalan kebat.
Ia merangkumi 3 atau 4 markah. Murid perlu mengenal pasti kata kunci soalan atau kehendak soalan dengan betul. Cari jawapan sekurang-kurangnya 2 atau 3 isi mengikut pandangan masing-masing. Tetapi, jawapan anda perlulah relevan ataupun logik. Baiklah, mari kita melihat soalan kurungan 3. Tahap kesedaran terhadap skim perlindungan yang wujud di bawah Perkeso dalam kalangan masyarakat masih rendah. Yang dibacakan sebentar tadi merupakan stimulus. Ia diikuti dengan soalan kebat, iaitu, pada pendapat anda, apakah peranan-peranan pihak kerajaan untuk memastikan rakyat menyedari dan memahami kebaikan caruman Perkeso? 4 markah. Mulai jawapan anda dengan pada pendapat saya dan diikuti dengan kata kunci soalan, iaitu, pada pendapat saya, peranan pihak kerajaan yang pertama untuk memastikan rakyat menyedari dan memahami kebaikan Perkeso ialah, sambung isi anda. Diikuti dengan isi kedua, isi ketiga dan isi keempat. Murid juga dicadangkan agar menggunakan penanda wacana yang sesuai, seperti selain itu, seterusnya, akhir sekali. Murid-murid, kita beralih pula kepada soalan yang keempat. Soalan kurungan 4 merupakan soalan penyelesaian masalah. Sebanyak 4 markah diperuntukkan untuk soalan ini. Murid perlu mengenal pasti kata kunci soalan atau kehendak soalan dengan betul. Cari jawapan sekurang-kurangnya 3 atau 4 isi mengikut pandangan masing-masing. Tetapi biarlah jawapan anda relevan ataupun logik. Jawapan yang ditulis hendaklah dalam bentuk penyelesaian masalah terhadap situasi yang dikemukakan. Mari kita lihat soalan 4. Contohnya seperti berikut. Encik Abdul Rahim yang bekerja di sebuah syarikat industri pembuatan alat-alat elektronik telah mengalami kemalangan ketika beliau dalam perjalanan ke tempat kerja. Akibat kemalangan itu, beliau mengalami kecacatan kekal. Sebagai waris kepada Encik Abdul Rahim, nyatakan tindakan-tindakan yang perlu anda ambil untuk membuat tuntutan di bawah skim Perkeso mengikut pengetahuan anda. 4 markah. Nyatakan jawapan anda dimulai dengan antara tindakan yang perlu saya ambil sebagai waris kepada Encik Abdul Rahim termasuklah, sambung jawapan yang pertama, diikuti kedua, ketiga dan keempat. Seperti biasa, gunakan penanda wacana. Pastikan ayat yang ditulis, ayat yang lengkap dan gramatis. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.